Buat cepat. Lepas tu. Kayu. Wih, ikan tarik. Ikan tarik dia. Cepat, laju. Ini yang kena menjadi. Ayah dapat. Pak tak dapat. Dapat. Cepat. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, salam. Jom kita kedah. Kali ni kami berada di laluan sungai apa? Kampung Wai. Sungai Kampung Wai. Dia ni kalau tak silap depan ni ada apa? Dia ada tukun sekak. Kalau straight ke sana ada dataran Kampung Wai. Kalau kau tengok Google ke tengok YouTube apa kan, tak silap aku kat Kampung Wai tu, dataran tu depa ada yang tempat orang tu nego lah apa semua tu kan. Depa bagi makan ikan lampah bawah tu, rancak kau tu. Dataran Kampung Wai. Tadi kami try sini lah sebab situ pun depa ada buat apa? Macam apa nak naik boat depa kan, dekat lintas ni tak silap kan. Orang tengok sunset. Tengok sunset. Kalau yang nak tengok sunset, dia bawa pergi sana. Bawa pergi sana. Situ dah dekat dengan laut. Lebih kurang tak sampai 1 kilo lah. Kalau pergi Gunung ada lagi dalam pergi Gunung. Tapi kita nak try kot ni dulu lah. Sebab sini katanya apa? Pukul sekak ayat tawak. Adik kami nak pasang dengan kanopi Ipoh lagi ni. Penuh lah belakang. Okey, jom lah kita try tu. Apa? Jom kita kedah. Angin guys, angin. Hujan belah tu, tapi sebab angin. Apa tolak pi belah sana. Dah, tapi yang hak belah ni masih clear lah. Kalau angin lah masih lagi tolak pi belah sana, dah mungkin tak kena lah. Cuma angin tu lah. Tu, sebab buat main kemah tu. Buh batu dia ada biji. Kalau terbang kau, aku tak tahu. Duduk dalam sungai lagi. Ni ya, setup yang kita bawa. Tak banyak mana, cuma main banyak jenis yang umpan. Dah kita setup lepas, kita punya lepas lagi. Pegang atas ni. Okey, pusing cepat. Buat. Buat cepat lagi kan lepas lagi. Kayu. Wih, ikan tarik. Ikan tarik dia. Lagi. Cepat laju. Ini yang kena menjadi. Ayah dapat. Pak tak dapat. Dapat. Cepat. Kayu. Kuat lagi. Pusing ni, tak pusing ni. Wah. Lari kamera tepi tu. Layan sangat ni, cara ni layan sangat. Dia dah main Pam. Sampai tepi tu. Oh tu. Bagi. Kejap, depan ni dulu. Oh tu marah. Sini ni. Cepat. Pegang atas ni. Pegang atas ni terus. Pegang sini. Mesuk jauh. Okey. Putih. Pusing. Kayu. Alhamdulillah. Walaupun dibantu. Wih, kasar lah, faham? Pegang atas ni.
Dia pegang situ. Ni pegang atas ni. Okey, Abi ambil gambar. Fish. Kata fish. Dia. Ikan first. Tak first lah, itu dah main kolam. Duduk. Dia. Saya tengok tu. Ada. Allah, kena bro. Hai. Ha? Kena tali kawan ni. Tak apa, kau mai tak apa. Enon, pergi ambil sup. Ha? Pergi ambil sup. Ambil sup. Duduk mana atas ke bawah? Ha, yang tu. Cepat. Berbantu pun lambat. Enon, cepat Enon. Ikan sampai dah. Yang ni pegang ni. Yang ni pegang mancing. Baik pegang ni. Baby. Yang ni pegang mancing. Angkat Enon. Ha. Ambil keluar. Belik pula. Enon buat apa? Enon. Oh, dia letak. Peganglah. Pegang. Enon pegang. Fish dah rumput dapat dah. Tak mau kali ni. Ha? Dia rambut tu. Angin punya pasal. Tak rasa angin kuat. Kita memperoleh kemenangan yang kedua. Hurray, Hafiz. Oh, nak. Okey, jom. Kita ke sana. Jom. Berat fish ni. Apa Bud? Weh. Ainon, kawan. Sana. Bye. Bye. Tak tahu ni. Ha? Jangan lepas sikit. Ha. Masya Allah tak ada. Aduh. Macam mana perasaan tak dapat ikan lah? Tak apa ikan. Tadi dah dapat dah satu. Belum. Belum. Tadi kan Ainun dah buat naik dah ikan sekok. Nak. Fish ni. Fish mana? Fish tu. Ni fish kat baju pangah. Dah. Ni tengok. Akhirnya ikan nombor 3 tadi terlepas. Ni nombor 4. Ada ikan Ainon. Ainon, ambil sok cepat. Abi dapat ikan. Tu dia. Jaga. Cepat Ainon. Mana? Tu dia. Akhirnya Ikan ketiga untuk ni. Ikan ketiga. Ikan nombor 4 Ikan 3 tadi lucu. Dia. Baru nak pergi pegang. Kasau beruk tarik. Jom lah. Jom. Tinggal kau. Tinggal kau situ. Ni. Tinggal kau. Ni, mancing ni. Mesti mancing ni.
geng. Ni hasil kita pada hari ni. Tak sikit tak banyak, kira okey lah. Boleh merasa agak pergi 3 orang. Tarik seorang tekok. Ikan yang sama. Memang ni lampam jenis apa tak tahu. Aku nak kata tak kenal, tapi memang design memang lawa tu tekok tu. Ni kalau hampa pergi dekat dataran kan. Dataran apa? Kampung Wai. Ada tempat yang kawasan sungai tu kan, mereka akan jual pelet benda makan ikan kan. Hampa je makan ikan ni duk mai. Penuh hang tu kan. Apa setengah nanti aku tahu tak tahu. Ni lah hasil kita. Tak kecil, tak besar. Penuh kot dengan Goreng sedap lah dari isi. tu lah. Boleh lah. Selalunya Test tempat baru. kalau macam kita pergi try tempat baru kan, jarang lah nak boleh hasil. Selalunya pergi ngangor. Tapi kali ni dia bagi kat orang tekok. Ainul, Alung, kali dengan aku. Rupa hujan. Hujan Hujan berhenti. Hujan berhenti. Daripada jitera dia. Allahu Akbar, Abah Aziz jatuh buk. Cameraman jatuh guys. Ni batu punya angkara. Dia pisah nak kat buluh ni. Dia pisah nak kat buluh ni. Allah. Kau. Buat kerja lah. Pasal tak berlemoy. Nak suruh berlemoy balik mandi. Tadi tu kan tengok aku lagi. Tengok aku cari kamera tak tahu tak tahu mana. Tak lepas kamera. Aku nak kata apa belum buat. Nak ni saya balik lagi anu potong. Ya tak sia-sia kita cuba tempat baru ni kan. Tapi kalau ni kalau rasa-rasa kita boleh pergi dalam lagi tak? Tapi kalau ada bot tu kita boleh pergi ke dalam lagi kan. Kalau ada bot boleh pergi dalam ni. Kalau ada bot kita boleh ke dalam lagi. Ke dalam tu kita boleh casting kot tau. Kita ada sekak. Situ sekak yak tawak. Tadi pun petang tadi masa kita duk mengai tadi pun memang ramai orang duk gulu ke hilik kan duk bawa mengai duk tengok casting. Saya pun cari sekak lah tadi. Tapi 2 jam tu ni. 3 jam. Ya, 3 jam. 4 sampai 7 tu kan. Setup tu yang makan masa baru. Setup tu makan masa. Apalah, korang pun. Jom kita kata. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.